pukul. Daraba maksudnya pukul. Pukul sebenarnya. Maksudnya sebenarnya ialah pukul. Tetapi dalam terjemahan Al-Quran, dalam bahasa Arab ini, perkataan wadrib ni bukan makna pukul, tetapi maknanya ceritakanlah. Apa kaitan daraba, pukul, dengan wadrib, ceritakanlah? Apa kaitan? Kerana Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan Haji, duduk. Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceritakan satu kisah yang boleh menghapuskan cara fikir yang lama orang kampung ni. So perkataan daraba tu ialah pukul lah, bermaksud ambil cerita ni wahai Muhammad, ceritakan betul-betul pada mereka supaya mereka punya otak ni dihancurkan daripada pemikiran yang salah. Okey, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad cerita sebuah penduduk. Perkataan qaryah dalam bahasa Al-Quran ini, qaryah ni kadang-kadang dia bukan bermaksud kampung. Kita biasa qaryah kampung kan? Kampung. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, kadang-kadang qaryah ni tak refer pada kampung, dia refer pada sebuah tempat. Asalkan tempat tu bandar ke, kampung ke, tak kira lah. Yang penting dia sebuah tempat yang diduduki oleh sikit orang ke, ramai orang ke, tak penting. Yang penting tempat tu ada orang. Sebab masa Nabi Allah Ibrahim AS membina kota Mekah, Kaabah itu, yang ada 3 orang je. Dia, Nabi Allah Ismail, anak dia, dan juga isteri 3 orang kan. Allah sebut kampung. Kampung. Mekah dah jadi kampung. Walaupun 3 orang kampung. Ataupun tempat, sebuah tempat. Jadi, Qura ataupun Qaryah merupakan sebuah tempat. Izja'ahal mursalun, ketika Allah menghantarkan kepada mereka Rasul kepada mereka. Allah hantarkan mursalun, utusan Allah kepada mereka. Okey, sekarang ni Allah suruh Nabi Muhammad ceritakan kepada orang-orang musyrikin tentang kisah orang terdahulu, yang mana mereka ni penduduk sebuah tempat yang Allah utuskan Rasul kepada mereka. Cerita ni Nabi Muhammad tengah bayangkan situasi dia ialah Nabi Muhammad SAW akan menceritakan sebuah kisah kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin Mekah tentang peristiwa yang berlaku pada satu ketika dahulu, di mana sebuah tempat tu Allah hantar Rasul kepada mereka. Tu suasana dia lah, macam tu kan. Okey, apa bukti sayangnya ayat surah Yasin yang awal-awal ni kan? Surah Yasin ayat yang awal 1 sampai yang ke-12, Allah cerita tentang Alkitab, cerita tentang sayangnya Allah ini bagaimana. Macam apakah tanda-tanda Allah sayang kita? Okey, ayat ni menjawab. Tanda Allah sayang bukan Allah bagi tempat tu, kampung tu atau bandar tu kaya. Bukan tanda Allah sayang, bukan Allah bagi tempat tu ada lumbung emas bawah dia. Tanda Allah sayang bukan Allah miskinkan ke, tak. Miskin ke kaya bukan tanda, miskin bukan tanda Allah benci, kaya bukan tanda Allah sayang. Tapi tanda Allah sayang apa? Ni ayat ni. Tanda Allah sayang ialah Allah hantar Rasul. Best tak dengar? Tanda Allah sayang Allah hantar Rasul. Macam tak best je kan? Anak saya dia kata apa? Ya ke ya? Tanda Allah sayang ialah Allah suruh kita solat. Isra Mi'raj kan? Hadiah Allah ialah Allah bagi Nabi perintah solat. Anak saya dengar je, bagi hadiah solat? Ya ke ya? Macam tipu je dia kata anak saya tu. Macam tipu je dia kata. Sebab apa? Sebab kita hari ni, mindset kita, solat ibadah tu tak seronok. Saya ke tuan-tuan rasa macam benda tu bukanlah satu benda yang meringankan beban. Dia macam menambah beban. Tetapi sebenarnya Allah sebut dalam ayat ni, tanda Allah sayang ialah Allah hantar Rasul. Kenapa? Kalau Allah bagi kaya, Allah bagi miskin ke, dua benda ni bukan boleh bawa pergi syurga pun. Kan? Apa basic doa yang Melayu suka minta? Panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan kan? Ni saya fikirlah basic doa yang Melayu suka minta kan. Kalau bagi sedekah kat orang, doakan pakcik panjang umur doakan abang murah rezeki itu je dia minta kan. Panjang umur, murah rezeki ni, sihat tubuh badan ni boleh bawa pergi syurga ke? Tak boleh. Permintaan tu boleh diminta, tetapi macam kita minta benda yang kecil daripada Tuhan yang Maha Besar. Tak syok, tak bagus. Taklah sebagus sangat. Walaupun agama suruh kita minta sihat, suruh kita minta rezeki kita dipermudahkan dan sebagainya, tapi itu bukan misi utama agama yang membawa manusia kepada manusia ni Rasul. Misi utama agama ialah nak bagi manusia pergi syurga Tuhan. Jadi kena kaya, kena miskin ke, kena hantar Rasul? Kena hantar Rasul.
Jadi tanda Allah sayang orang kampung ni ialah Allah hantar Rasul pada mereka. Itu tanda sayang Allah. Allah tak bagi mereka kaya miskin pun tidak, tak sebut, tapi Allah hantar Rasul. Okey. Iz arsalna ilaihim musnain fakadzabuhuma. Okey, tadi tu saya ingat ada 3 poin. Ayat 13 ada 3 poin. Satunya wadrib, Nabi disuruh untuk ceritakan cerita yang boleh memukul. Ashabal qaryah pula ialah sebuah tempat yang Tuhan tak namakan tempat tu apa. Dan yang ketiga ialah tanda Allah sayang ialah Allah hantar Rasul. Tu 3 poin penting. Okey, ayat yang ke-14. Iz arsalna ilaihim musnain fakadzabuhuma. Fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutuskan kepada mereka isnain, berapa? 2 orang Rasul. Okey, macam ni. Dalam Al-Quran ada satu cerita macam ni. Dalam Quran tak ada satu pun cerita, tak ada satu pun kisah yang Allah buktikan Allah hantar 2 Rasul pada sebuah tempat serentak. Tak ada. Boleh tak bagi saya bukti cerita lain yang Allah hantar Rasul 2 orang serentak? Ada tak? Allah lantik 2 Rasul serentak? Tak ada sebenarnya, tak ada. So, satu-satunya kisah dalam Quran yang ada kisah Allah lantik 2 Rasul serentak ialah berada dalam cerita surah Yasin saja. Iz arsalna ilaihim musnain, ketika kami menghantarkan kepada mereka 2 Rasul. Tanda sayang Allah yang pertama dia Allah hantar Rasul. Tanda sayang Allah yang kedua ialah Allah bukan hantar seorang, Allah hantar 2 Rasul serentak. Dan tanda sayang Allah yang ketiga pada penduduk tempat ni ialah Allah hantar mereka apa lagi? Tu fa'azzazna bithalithin. Tak cukup 2 Rasul, Allah hantar Rasul yang ketiga. Pernah tak 2 Rasul serentak tambah seorang lagi dalam cerita Quran? Tak pernah ada melainkan cerita surah Yasin ni. Kerana apa? Allah nak bagi tahu sayangnya Allah pada penduduk kampung ini. Kalau kita perasan satu lagi perkara, Allah dalam Quran ni kan, Allah tak cakap tempat ni kat mana lokasi dia. Dan nama Rasul tu apa? Tuhan tak bagi tahu. Oh, ada rekod. Okey, kenapa Allah buat macam itu? Agak-agaknya. Kenapa sekarang ni Allah rahsiakan nama Rasul? Tak bagi tahu nama Rasul tu apa? Dan tempat ni kat mana lokasi pun Tuhan tak bagi tahu. Kenapa agak? So boleh teka kenapa? So Quran ni macam ni, Quran ni saya pegang prinsip Quran ni dia tak ada mesej kebetulan. Bukan saya punya prinsip lah, itu ahli tafsir punya prinsip. Quran ni tak ada satu pun mesej kebetulan. Hatta penyusunan surah-surah Quran, surah Yasin surah yang ke-36 itu pun ada rahsia. Kenapa surah yang ke-36? Ada rahsia kan? Seperti pada surah Al-Isra ialah surah yang ke-17, angka 17 diletakkan surah Al-Isra tu ada sebab apa? Menandakan 17 rakaat salat mengenai surah yang merupakan Isra, yang merupakan peristiwa Nabi menerima salat daripada Tuhan. So penyusunan Allah pada surah yang ke-17 bermukjizat. Dia bukan kebetulan. Mungkin boleh kaji kenapa Yasin surah ke-36. Sekarang ni kena kaji, kena fikir kenapa Allah tak bagi tahu nama Rasul tu apa. Dan kampung ni kat mana? Tempat ni kat mana? Lokasi dia. Tak ada orang tahu. Allah sembunyikan nama sebab apa? Sebab tak penting. Yang penting ialah cerita tentang apa yang berlaku pada mereka. Itu yang penting. So Allah tak nak kita cari benda yang tak penting. Cari benda, fokus benda penting sekarang ni. Okey, tanda Allah sayang, satu Allah utus Rasul dekat penduduk tempat tu. Yang kedua, Rasul tu bilangannya 2 orang serentak. Yang ketiga ialah Rasul tu sayang Allah tu ialah Allah hantar penguat Rasul yang ketiga. Yang ada dalam agama ni ialah cerita Allah lantik Nabi Musa, lepas tu lantik Nabi dia, lepas tu baru Allah lantik Nabi Harun, lepas tu Allah lantik Nabi Yusha' bin Nun. Dia berturut-turut. Tak ada yang serentak. Okey, kau 2 orang aku lantik serentak, tak ada. Yang ada ialah lepas Nabi Ibrahim, Nabi lain, Nabi Ismail, lepas tu Nabi Yaqub. Okey, bawah. Dia berturut-turut tu ada, walaupun sezaman. Tapi yang serentak, okey, Musa dan Harun, dua-dua aku lantik serentak, tak ada. Ni cerita dia. Nabi apa, Rasul apa? Bukan Nabi, Rasul apa? Tak tahu. Dia tak sebut Rasul apa. Sebab apa? Tak penting. Yang penting ialah the highest purpose is dia punya apa? Dia punya content cerita. Itu yang paling besar sekarang ni. Okey. Fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Okey, ni masalah orang kampung, orang penduduk tempat tu. Yang mana masalah ni sama macam masalah kita hari ni.
Dia berulang balik sejarah, dia berulang balik kan. Masalah penduduk tempat ni, cara fikir dia nanti tak tahulah nak ketawa ke nak sedih, tak tahulah macam mana kan. Tapi cara fikir dia ni berulang masa zaman Bani Israel, Nabi Allah Musa alaihi salam, dan berulang lagi semasa zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, berulang zaman musyrikin Mekah, berulang zaman Bani Israel dekat Madinah, berulang kepada Bani Israel hari ni, berulang juga kepada Bani Melayu sekarang ni. Sama. Cerita yang sama, skrip yang sama, seolah-olah berulang balik. Dulu tahun duka cita zaman Nabi, ada tahun duka cita kan. Pernah tak kita fikir tahun duka cita tu ialah sekarang, dah berulang balik. Umat Islam sangat menyedihkan, sangat menduka cita kan. Dia sebenarnya peristiwa yang berulang kembali sebenarnya, tahun duka cita itu. Okey, sekarang ni apa yang berulang balik? Ni masalah penduduk tempat ni kan. Dia kata apa? Dia kata qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takzibun. Bila dia tengok tiga rasul ni, dia tengok ada kepala macam manusia, ada mata macam manusia, ada rambut, ada tangan, kaki macam manusia kan. Orang kamu ni tak puas hati. Penduduk tempat ni tak puas hati. Penduduk tempat ni tak puas hati. Dia kata, mereka kata apa kat rasul tiga orang tu? Qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarum misluna. Kamu tiga orang yang mengaku rasul ni kan, macam kami je. Apa maksud dia? Kamu tiga orang ni manusia macam kami ke? Itu maksud dia. Dia nak rasul tu jadi apa? Dia nak kalau boleh rasul yang Allah utuskan ni ada super power, ada macam luar biasa sikit. Dia kalau boleh terbang ke, macam malaikat ke, macam jin tak nampak tiba-tiba muncul ke. Dia nak ada benda-benda macam superstition, macam benda-benda yang pelik-pelik macam tu. Baru dia nak aku ini rasul. Dia tak nak rasul tu sama macam ni, tak nak. Bagi dia tak best. Tak nampak magic-magic, dia tak nampak macam ada kuasa ke, bagi tak syok. Dia nak rasul tu kalau boleh pelik daripada dia, ataupun rasul tu kalau boleh biarlah dia bukan manusia. Dia malaikat boleh terbang ke kan. Dia nak macam tu. Apa yang berlaku kepada Bani Israel yang sama macam perangai dia orang ni? Cara fikir macam mana? Dia nak benda-benda yang ajaib-ajaib tau. Contoh macam Bani Israel kan, dia nak apa? Dia kata kat Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami takkan beriman pada engkau sampailah engkau bawa Allah jumpa kami. Maknanya apa? Dia nak nampak Allah tu macam orang biasa nampak ni bunga ni ke, dia nak nampak dengan mata kasar. Dia nak benda-benda yang macam tu kan. Bani Israel macam tu lah. Perangai sama tak macam kaum ni? Sama. Dia nak benda yang ajaib sikit. Zaman musyrikin Mekah, setelah Nabi turun daripada peristiwa Mi'raj, dia kata, ya Muhammad lan nu'mina hatta tufajjiral anhar. Wahai Muhammad, kami tak percaya engkau pergi naik Mi'raj, pergi Isra, kami takkan percaya sampailah engkau buat sekarang ni sekelip mata kebun-kebun yang terpancar bawah dia air, tufajjirul anhar, air sungai terpancar kat bawah dia. Buat sekarang bukan seminit tak, sekarang ni suruh buat sekarang gitu. Nabi Muhammad boleh buat tak? Tak boleh. Autus ketos sama, ataupun sekarang wahai Muhammad, kalau kau mengaku kau dah pergi naik langit semalam, autus ketos sama, kau belah langit berkeping-keping kepada kami sekarang, belah langit sekarang. Dia suruh Nabi Muhammad belah sekarang. Dan juga suruh apa? Dia suruh Allah dengan malaikat qabila, hantar Allah dengan malaikat jumpa kami sekarang. Dia nak macam tu. Perangai apa? Perangai suka benda pelik-pelik, benda beriman, nak tunggu benda pelik-pelik jadi baru nak beriman. Bulang tak cerita tu? Zaman ni pun dah, zaman surah Yasin ni ada, zaman Nabi Ibrahim ada, zaman Nabi Musa ada, Bani Israel, musyrikin Mekah pun ada. Bani Melayu pun ada sekarang ni. Apa perangai tu? Saya selalu sebut benda tu kan. Ni musim-musim Ramadan kan. Tengok tamar ada masalah, tengok tamar. Beriman tak bila tengok tamar? Beriman tak? Tak beriman sangat pun. Bila tengok tamar ada kalimah Allah, dia beriman tak? Bawa dia rasa nak ambil gambar kan. Nak viral kan. Kalau tengok unta, beriman tak tengok unta? Unta. Tak sebut subhanallah pun kan. Tapi kalau unta tu tiba bunyi Allah macam tu kan, baru nak viral, nak ambil gambar, nak sebut subhanallah, betul tak? Nak tunggu benda pelik-pelik jadi kan. Tengok langit, beriman tak Melayu hari ni? Orang kita tengok langit, beriman tak? Tak beriman pun. Tapi langit tu ada kalimah Allah, baru nak beriman. Insya-Allah Allah Maha Kuasa. Padahal afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tuhan kata tengok unta tu bagaimana kami mencipta, dah suruh beriman dah. Tengok langit, tengok bumi Tuhan, tengok alam semesta Tuhan, dah kena beriman dah. Tak payah tunggu bintang bentuk kalimah Allah pun kena beriman dah.
Tapi sebab spesies lambat beriman, dia lambat, dia lembab sikit, nak tunggu ada kalimah Allah baru nak beriman. Inilah dia benda penting yang para pendakwah kena perangi hari ini untuk jadi generasi yang bagus. Tak payah tunggu benda-benda yang ajaib, benda yang magic nak jadi sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Nak tunggu pokok tu ada bentuk pokok rukuk baru nak ambil gambar, nak beriman. Lambat. Tempat saya tak ada pokok rukuk pun. Lambat. Nak tunggu pokok rukuk tu depan pokok. Bila pokoknya nak rukuk ni? Lambat tu. Lambat. Jadi, orang yang suka tengok benda-benda macam ni kan, dia beriman dengan cara yang tak waras. Sama macam penduduk kampung ni. Jadi, para pendakwah, misi dia ialah nak membantas perangai-perangai macam ni. Orang kampung ni, orang penduduk tempat ni, bila Rasul terdatang, dia tengok, ma antum illa basyarum misluna. Kau orang ni macam kami je. Maknanya apa? Dia nak Rasul ni benda yang pelik-pelik sikit. Dia nak macam tu. Okey. Rabbuna qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rasul kata, sesungguhnya kami mengetahui bahawa kamilah Rasul yang diutus kepada kamu. So, Rasul tak bergaduh dengan dia orang. Rasul tak kata apa nak pelik-pelik, tak. Dia relax, dia cool, dia tenang. Kamilah Rasul yang diutuskan. Kami manusia biasa seperti kamu. Ada syarah panjang ayat-ayat macam ni. Saya ringkaskan supaya dapat compilekan dia punya pengajaran-pengajaran besar. Okay, seterusnya, apa yang orang kampung ni buat? Apa yang penduduk-penduduk tempat ni buat? Dia kata wa ma alaina illal balagul mubin. Okey, ni Rasul kata, kami ni tak lain tak bukan, tak ada kerja lain pun kami ni melainkan menyampaikan kepada kamu benda-benda yang jelas, iaitu menyampaikan iman dan juga menyampaikan tauhid kepada kamu. Rasul tegaskan misi mereka. Mereka bukan malaikat yang macam kaum tu nak. Mereka juga bukan orang yang ada ajaib-ajaib, mukjizat mungkin Allah boleh bagi. Tetapi bukanlah orang yang sentiasa ada. Tiba-tiba boleh terapung ke, tak ada benda-benda macam itu kan. Okey, bila penduduk tempat kaum ni digeram, dia kata apa? Tengok ayat ke-18. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Bila penduduk tempat ni dah geram dengan Rasul yang tak ada keajaiban ni, Rasul yang tak boleh terapung, yang tak boleh terbang ni, digeram kan. Cuba hari ni kalau satu orang ustaz mengajar, ustaz tu tak ada cerita-cerita tentang, tak ada pun cerita peribadi, tak ada pun cerita yang orang lain cerita kan, yang ustaz ni pernah beribadah sampai tiba-tiba terapung sikit je kan. Kita nak pergi dengar ustaz tu. Saya tak ada, mungkin ni bukan zaman dia, tapi dulu saya pernah ada masa kecil-kecil tu, ada satu masa ni kan. Orang kampung saya tanya tau, ustaz yang mengajar tu ada ke dia pernah ke zikir sampai terapung? Orang tanya tu, orang lain tanya, pernah ke ustaz ni dia yang orang kampung tempat saya tu, tempat entah berantah tempat tu, tak nak beritahu kan. Dia pernah cerita, ustaz tu dia pernah zikir pada daun jadi duit. Dia cerita macam dia suka ikut ustaz macam tu. Tak betul tak tidak tak tahulah. Tetapi kalau betul kuasa Tuhan, kalau tak betul pun tak perlu nak di-highlightkan pun. Tapi kadang-kadang satu orang dia suka dengan cerita-cerita pelik macam tu, baru dia nak dengar ustaz tu cakap. Perlu ke tunggu macam tu? Tak perlu. Kalau kita ada satu prinsip macam tu, nak tunggu benda-benda yang ajaib ustaz tu buat ke, yang ada karamah tiba-tiba tengah-tengah cakap tu tiba-tiba bau wangi satu kelas ke kan. Kalau macam tu, kita sedang mengulangi tabiat orang kaum yang terdahulu yang Tuhan telah pun murka kepada mereka. Tak perlu tunggu benda-benda macam tu. Kalau ada, dia satu kelebihan daripada Allah. Jangan puji terang-terang, nanti orang jadi bangga satu pasal. Rahsiakan benda tu dan ikutlah ilmu yang dia beri. Tak perlu kita nak angkat benda-benda yang hanya membangkitkan semangat ta'assub orang lain kepada dia. Benda tu bahaya dan kadang-kadang perkara tu akan menjadikan agama ni sukar untuk disampaikan dengan cara yang benar. Sebab tak semua orang ada benda-benda macam itu kan. Rasul Tuhan pun Allah jadikan dalam ayat ni dia tak macam tu. Jadi orang penuh tempat ni pun dia marah. Disebut inna tatayyarna bikum, dia kata. Engkau tiga orang rasul ni, kami ni dah telah pun diburungkan kamu. Surah ni kadang-kadang kita nak tengok bahasa Arab Al-Quran tu kan. Orang kampung ni kata apa? Orang tempat ni kata apa? Dia kata inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami ni telah diburungkan kamu. Dalam bahasa Arab, tayrun maksud dia apa? Tayr. Burung maksud dia. Burung. Tairah kapal terbang. Sekarang ni orang penduduk tempat ni dia kata apa? Dia kata sesungguhnya kami tatayyarna. Kami telah diburungkan oleh kamu bertiga. Apa maksud orang tempat ni?
sebenarnya. Apa yang Allah nak kita semua kaji daripada perkataan burung itu? Dia kan, penduduk tempat ni sebenarnya, kenapa dia khurafat dia tinggi? Kenapa dia nak Rasul ni pelik-pelik? Kenapa dia punya nilai khurafat tu tinggi? Ni Allah buktikan, mereka ni memang kaum yang penuh dengan khurafat. Sebab masyarakat terdahulu, mereka ni ada satu khurafat yang mereka telah buat pada burung. Apa dia? Ni, ambil burung seekor. Ni kalau kita nak pergi bermusafir kan, nak keluar pintu tu, ambil burung seekor, lepaskan burung tu. Kalau burung tu belok ke kanan, kita boleh bermusafir. Itu maknanya nasib kita untung nanti. Kalau burung tu pergi, ni suai. tak boleh pergi bermusafir, kena patah balik rumah, duduk diam. Besok baru keluar. Itu khurafat yang mereka pegang. Versi khurafat macam ni telah muncul pada masyarakat hari ini. Kalau keluar rumah nampak biawak, jangan keluar, patah balik rumah. Sebab apa? Bagi dia biawak tu bawa suai kan. Sedang kalau kita fikir dengan akal yang waras, apa kaitan biawak dengan misi hidup kita yang besar? Tak ada kena-mengena. Tapi sebab khurafat, benda tu sukar untuk dibuang satu masa dahulu. Kalau keluar rumah nampak biawak, jangan masuk balik rumah, baik kau batalkan perjalanan kau itu kan. Tak, biawak jadi penentu kehidupan dia. Kereta dah servis, minyak dah tuang, kereta pula X70, punya canggih kan. Tapi nak keluar nampak biawak, patah balik. Lah, hai. Baik bila kita wajah macam saya je. Akhirnya khurafat tu telah menjadikan dia ni tersumbat akal yang waras. Jadi kaum ini, bagi mereka burung ni biasa bawa suai, biasa terbang ke kiri. So maksud dia apa sebenarnya? Qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami telah diburungkan kamu. Maksud dia apa? Sesungguhnya kami telah disuaikan oleh kamu. Atau maksud dia ialah sesungguhnya kamu ni semua dah bawa sial pada kami. Itu maksud. Bahasa senang nak kata, orang penduduk tempat ni telah marah dan memaki hamun Rasul yang diutuskan kepada mereka dengan kalimah tayr. Tuhan pilih tayr sebab apa? Nak bagi manusia, hamba-hamba Allah kaji kenapa burung dikaitkan. Allah nak bagi tahu latar belakang suasana tempat penduduk ni duduk ialah latar belakang masyarakat yang dah penuh dengan khurafat. Sampai perkataan burung pun jadi makian pada mereka. Macam kita hari ini, apakah haiwan yang telah pun kita malangkan dia, sedangkan dia ni disebut dalam Quran, haiwan tu Allah pilih dia sebagai tanda had batas manusia. Nak makan apa, makan. Tapi yang ni jangan usik. Haiwan apa tu? Khinzir. Saya ni kalau kita nak marah, kita sebut apa? Kan? Kenapa dia sebut macam tu? Macam itulah Allah nak bagi tahu, tatayyarna, kami telah diburungkan kamu. Macam seolah-olah kita hanya cakap apa? Kau ni kau ni tak pasal-pasal kan? Macam itulah berlaku zaman dulu dalam surah Yasin ni, macam itulah berlaku pada hari ini kepada Bani Melayu kita. Menggunakan sejenis haiwan yang sebenarnya haiwan tu dari aspek teknikal syariah Allah jadikan macam tu lah. Tetapi sebenarnya dia mulia tak jadi Tuhan. Dia mulia jadi Tuhan, tak ada apa kan. Allah pilih dia sebagai pembatas kepada apa yang manusia nak makan. Apa yang masalahnya kan? Tetapi hari ni jadi makian pula. Kau ni memang bab satu. Kau ni memang, kalau tak ada sebut bahasa Melayu, sebut bahasa Arab. Khinzir dia kata kan. Tak pasal-pasal. Macam ni lah. Tatayyarna, kami telah diburungkan kamu. Macam seolah-olah kami dah terkena sial kau bawa. Macam tu lah lebih kurang. Allah nak sebut keadaan masyarakat tempat tu. Kalau kau tak diam, kau tak berhenti bawa dakwah ni, lanarjumannakum walayamassannakum minna azabun alim. Kalau kau tak diam, 3 orang Rasul ni tak diam, kalau kau tak senyap daripada menyebut Allah lah, kena beribadah lah, benda semua ni, kalau kau tak diam, siap, kami akan rejam kau dengan apa? Rejam kamu dengan apa? Dengan lanarjumannakum walayamassannakum minna azabun alim. Kami akan rejam kamu, kami akan pukul kamu dengan azab yang alim, azab yang pedih. Dahsyat ke penduduk tempat ni kan? Azab yang pedih ni Allah sebut tentang azab neraka Tuhan, tapi mereka sebut azab yang pedih. Mereka nak bagi pada Rasul yang bawa agama Tuhan, nak buktikan betapa teruknya penduduk kampung ni. Padahal Allah sayang mereka, Allah hantarkan Rasul. Mereka menolak hidayah petunjuk yang Tuhan nak bagi. So penduduk tempat ni, mereka dalam bahaya sebenarnya. Dia menolak hadiah Tuhan sebab khurafat dan juga akal mereka yang dah tersumbat dengan perkara-perkara yang khurafat dan sebagainya. Rasul, sifat mereka tenang kan.
Dua ayat yang atas, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, lepas tu wa ma alaina ilal balagul mubin, sampai ayat tu. Sampai ayat apa? Ayat qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Tiga ayat tu, ayat 16, 17, 18 dan juga 19. Kalau kita perasan, Rasul Tuhan yang pendakwah ni sifat mereka tenang. Mereka tak balas hamun balik ke. Kalau kaum tu kata kamu ni dah bawa suai pada kami, Rasul tak jawab pun, kau lah suai, tak jawab. Mereka tenang dengan kalimah-kalimah yang waras. Mereka kata apa? Ta'irukum ma'akum. Mereka kata sesungguhnya kalau kamu rasa kami ni bawa malang, sebenarnya malang tu kat kamu sendiri. Kami tak nak bawa apa-apa. Kami cuma nak apa? In dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kami cuma nak bawa peringatan kepada kamu. Kalau kamu tak mau dengar, bukan urusan kami. Kami hanya utusan Tuhan. Kalau kamu tak mau dengar, antum qaumum musrifun, kamu nanti akan jadi kaum yang melampaui batas di sisi Tuhan. So Rasul sifat dia tenang. Dia bukan Rasul yang nak pergi hamun balik orang yang menghamun dia. Kan? Dalam ayat ni, kita dapati bahawa rutin pendakwah ni ialah dihamun oleh masyarakat. Kan? Ta'irukum ma'akum. Kan? Qalu inna tatayyarna bikum. Rutin pendakwah ni, mereka ni dihamun oleh masyarakat. Masyarakat menghamun mereka. Mana-mana orang yang bawa dakwah kan. Benda biasanya ialah masyarakat hamun dia orang. Ni benda biasa. Yang tak biasa ialah kalau pendakwah hamun masyarakat. Tu benda luar biasa. Kita jangan jadi orang yang terbalik. Kalau kita nak berdakwah, kalimah kena waras, kalimah kena standard, bahasa standard. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang walaupun mungkin bahasa kita, orang Melaka ke, orang Kedah ke, orang Perlis ke, orang Terengganu ke, orang Sabah Sarawak ke, ada bahasa-bahasa kita, jangan gunakan, jangan bagi alasan sebab berbahasa untuk kita kata benda-benda yang kesat. Kerana agama ini, dia membawanya, dia ada nilai yang besar. Bila orang marah nanti, orang tak marah kita, orang marah agama. Sebab kita bawa agama. So dalam ayat ni membuktikan bahawa masyarakat telah menghamun pendakwah. Kalau hari ni pendakwah pula hamun masyarakat, tu benda yang luar biasa, yang pelik sebenarnya. Okey. Di tengah-tengah kekacauan itu, datanglah seorang lelaki. Lelaki ni Allah nak bagi tahu ni. Rasul cerita lain. Datang seorang lelaki. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Tiba-tiba kan. Waja'a min, dan datanglah satu orang daripada Aqsal Madinah, daripada hujung bandar, pinggir bandar. Aqsal Madinah ni bandar yang kejauhan. Rajulun yas'a, lelaki yang sa'i. Sa'a yas'i. Apa maksud sa'a? Berarti dia sedang, apa maksud sa'i? Berlari-lari anak kan, lari-lari kan. Lelaki ni datang daripada hujung bandar, dia berlari. Maknanya apa? Lelaki ni daripada mana? Tu Aqsal Madinah. Aqsal Madinah berarti Aqsa maksud dia apa? Jauh. Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh. Aqsa maksud dia jauh. Lelaki ni dia muncul daripada pinggir bandar. Tempat yang saya sebut kampung-kampung, bukan kampung sebenarnya, dia bandar. Di mana? Kampung, qaryah ialah sebuah tempat. Dan akhirnya Allah muktamadkan tempat Rasul ni datang dan berdakwah bukan setakat di bandar tempat orang yang khurafat tu. Tapi Rasul ni berdakwah sampai ke kampung. Bukti dia ialah orang kampung datang tengah-tengah bandar untuk support dia. Sebab Aqsal Madinah, lelaki ni datang daripada hujung bandar. Berarti apa? Kampung ke bandar? Hujung bandar tu kampung lah. Ceruk kampung. Ceruk bandar atau pinggir bandar berarti kampung lah. Dia datang ke tengah-tengah bandar berlari-lari. Untuk nak buat apa? Untuk nak support dakwah para Rasul Tuhan. Makna besar cerita ni ialah Rasul ataupun pendakwah jangan melazimi dakwah dia tempat-tempat yang mewah je. Asal pergi dakwah, kuliah ke apa, kat bandar yang sampul tebal je. Kampung-kampung orang asli apa semua dia tak peduli. Ini bukan rutin pendakwah yang diingini oleh agama. Bukan laras pendakwah yang agama mahukan. Pendakwah yang hanya mementingkan sampul semata-mata, dakwah tempat bandar-bandar, bandar tun itu, bandar tun ini. Hanya kalau dakwah pula atas kapal krus. Kalau kampung-kampung yang ceruk-ceruk macam kampung Kerubung, entah mana ke tempat tu, haram tak peduli. Ni Melaka ni banyak betul ceruk-ceruk kampung kan. Pendakwah yang hebat-hebat ni tak pernah sampai ke mana-mana kampung. Dia dakwah dia dekat universiti saja. Dakwah dia dekat surau besar-besar saja, masjid besar-besar, masjid Masjid Al-Azim saja. Ini bukan ciri pendakwah yang akan memenangkan agama. Sebab dia mungkin akan efek kepada
Satu, diri sendiri, keuntungan. Yang kedua, tak ada bukti yang dia betul-betul berdakwah bukan atas kepentingan peribadi dia. Rasul ini, dakwah dia diuji semasa dia ada kat tengah-tengah bandar. Dan yang support dia siapa? Yang support dia orang kampung, Aqsal Madinah. Kan? So antara pengajaran besar dia ialah dakwah Rasul ni kat kampung, kat bandar, semua dia pergi. Dan cerita pengajaran yang keduanya ialah siapa dia? Kebiasaannya yang mengganggu agama ni orang bandar ke orang kampung? Kan orang bandar. Dalam tak tahulah sekarang macam mana, tapi dalam ayat ini, kalau kita fikir balik dalam ayat ini, antara orang miskin orang kaya, siapa lagi banyak mengganggu kepentingan agama? Orang kaya. Sekarang saya tak tahulah, tapi dalam cerita ni Allah sebut orang bandar, orang yang ada banyak harta ni, dia yang selalu mengganggu gugat agama. Kan? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus tawna. Apa maksud ayat tu? Mesej ayat tu ialah siapa yang tara, yang melampau ni? Orang yang al-aghna, apa maksud al-aghna? Ar-ra'ahus tawna, orang yang banyak harta, banyak duit. Yang tara, yang melampau ni, yang tak suka agama kan ni, orang yang banyak duit. Bukan orang miskin. Tetapi itu kena tengok latar dia. Bila latar ayat tu turun kepada siapa, ataupun secara umum nak sebut pada semua, wallahu taala alam. Yang tu kena study betul-betul. Kenapa Allah sebut demikian? Tapi dalam cerita ni, memang pengganggu agama sekarang ni orang bandar. Yang support Rasul ni ialah orang daripada pinggir bandar, Aqsal Madinati rajulun yas'a. Laki ni kali yang ketiga saya rasa. Sekarang ni nama yang Allah tak sebut, yang sepatutnya Allah sebut. Yang pertama apa? Tempat ni kat mana berlaku tempat ni? Tuhan tak sebut. Sebab tak penting. Nama tiga Rasul ni apa? Tak sebut sebab tak penting. Nama lelaki yang nak support Rasul ni siapa? Pun Tuhan tak sebut kerana tak penting. So, yang penting apa? Konten. Cerita ni apa? Bukan konten kereta Bukan konten ni, ini konten lah. Konten ayat cerita tentang ayat ni. Apa isi kandungan cerita ni? So, lelaki ni datang, dalam keadaan Tuhan tak sebut nama dia siapa. Tak penting. Yang penting ialah apa yang dia buat untuk menyokong, apa yang dia buat untuk membantu Rasul tu. Datang daripada hujung kampung ni berlari-lari. Cepatlah tu, yas'a, cepat. Kenapa kena cepat? Maknanya dakwah ni bukan benda yang boleh tangguh-tangguh. Dia kena pantas, kena cepat, dan dia tak perlu tunggu alim baru nak berdakwah. Nabi kata, sampaikan walaupun satu ayat. Apa maksud Nabi? Satu je kebaikan yang kita ada, sampaikan. Itulah mesej dakwah yang penting. Okey. Apa lelaki ni buat? Lelaki ni kata apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Satu lagi ayat yang menggambarkan suasana masyarakat bandar pada ketika itu ialah mereka ni ialah orang-orang ahli perniagaan. Kenapa? Kenapa? Apa mesej ayat ni yang kita boleh tafsirkan macam tu? Laki tu kata, laki yang nak support Rasul ni, dia kata apa? Dia kata ittabi'u man la, dia kata wahai kaumku, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutlah orang-orang yang mengaku dia Rasul ni. Baik, bahasa dia baik tak? Dia tak kata, "Oi, orang kafir, lawan Rasul Apa tak katanya tu? Dia kata, wahai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutlah orang yang mengaku dia Rasul ni. Terus lelaki ni, dia sebut bukti yang orang ni memang betul-betul Rasul. Bukti dia. Okey, sebab sekarang ni, tempat ni, bandar ni ialah sebuah bandar yang penuh dengan aktiviti perniagaan, manusia sangat mementingkan keuntungan. Dia bagi bukti kenapa Rasul ni mesti diangkat sebagai golongan yang benar. Dia kata ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kamu semua bayangkan ni saya buat satu contoh dialog yang mungkin kita boleh gambarkan macam mana lelaki nak bagi tahu bukti Rasul ni orang yang betul. Cuba kamu semua tengok. Kamu niaga nak untung. Yang ni jaga kebun nak upah. Yang ni COD barang nak upah. Yang ni pula mungkin upah dia ialah mengembala kambing. Apa benda semua kan. Semuanya berkaitan dengan upah. Penipuan semua ada. Semuanya nak untung, nak upah, nak untung, nak upah, nak untung, nak upah. Dan penipuan pun berlaku. Cuba kamu semua tengok Rasul ni, dia minta upah tak? Dia minta upah tak? Dia tak minta upah. Itu tanda dia orang yang benar. Sebab apa upah tu disebut? Ni. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Dia kata ikutlah
orang yang tak minta pun daripada kamu ajra, upah. Wa hum muhtadun, itu bukti yang dia ni ialah orang yang mendapat petunjuk. Kita nak upah, kamu meniaga nak upah, yang ni meniaga nak upah, yang ni upah orang untuk jaga kebun, yang ni upah orang untuk pungut tamar, ni upah, itu upah, yang ni niaga, semua nak upah. Tapi Rasul ni kau tengok, dia minta tak upah pada kamu untuk berdakwah? Dia tak minta upah. Itu tanda dia orang yang benar, sebab dia buang semua interest ataupun konflik interest tu, ataupun dia punya kepentingan peribadi tak ada kat dia. Kan? Bukan, maksud saya bukanlah pendakwah tak boleh minta upah. Bukanlah orang mengajar agama je tak kena miskin, tak boleh minta upah. Bukan macam tu. Tetapi soal tawaddu' dengan sagu hati yang orang nak berikan, ini benda yang penting. Jangan sampai sejam mesti cas berapa ribu dekat pendakwah. Oh, bukan macam tu rutin dia kan. Walaupun mungkin kita ada harga, mungkin kajian kita ilmiah, kita dah berbudi, orang tu kena berbahasa. Cukup macam tu lah. Jangan sampai kita jadikan job kita, aku mesti kaya dengan kerja agama. Ini bukan laras yang agama tetapkan. Bukti besar dia ialah Rasul yang diutuskan tu. Laki ni kata, kau tengok Rasul ni, kamu semua nak upah, nak gajian, dia tak minta upah pun. Itu tanda dia orang yang benar. Dia buktikan dengan cara macam tu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Okey, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini laras bahasa yang pendakwah ni guna. Dia guna bahasa yang cantik. Dia tak maki hamun orang, walaupun orang kampung, walaupun penduduk tempat kaum dia tu jahat, dah maki Rasul. Tu gaya bahasa ni Dia kata wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dia kata, mengapalah aku tak sembah Tuhan yang telah menciptakan aku, padahal kepada dialah nanti kamu semua akan dikembalikan. Siapa yang tak beriman sekarang ni? Lelaki ni ke atau penduduk bandar tu, kaum dia tu? Yang tak beriman ni penduduk kaum dia tu. Kenapa dia kata aku? Wa mali, kenapalah aku tak sembah Tuhan yang menciptakan aku? Kenapa dia kata aku? Padahal dia sembah Tuhan, dia sembah Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia cakap diri dia yang tak sembah Tuhan? Padahal yang tak sembah tu kaum dia. Kenapa? Tawaduk dia dengan bahasa, laras bahasa. Dia tak hamun orang tau. Dia macam ni. Kalau kita pergi satu kedai kopi kan, orang tak semayang zuhur, tak semayang asar kan, tengah-tengah main damaji ke pelanceng kat kedai kopi tu kan, kita orang yang berbalik semayang, kita kata apa? Kenapalah aku duduk sini dah lama tak pergi semayang. Macam tu lah bahasa dia. Dia tak tuduh orang kampung tu. Dia tak tuduh kawan-kawan itu jahat. Dia kata kat dia sendiri. Ni bahasa orang yang apa? Bahasa kiasan orang yang soleh. Dia kata, kenapalah aku dah lama kat kedai ni anak-anak bini kat rumah tinggalkan. Kenapalah budak jadi aku ni. Padahal dia tu pun balik solat. Memang jaga anak-anak kat rumah. Memang dia full timer untuk berkhidmat untuk agama. Mungkin. Tetapi dia gunalah bahasa tu cantik. Dia bahasa sindiran untuk orang lain dengar. Orang lain pandang, dia ni nak ngatakan aku macam mana ni? Dia ada biar orang fikir sendiri tau. Dia kata tu wa mali. Kenapalah aku pergi sembah? Kenapalah aku tak menyembah Tuhan yang menciptakan aku Berhala lah aku sembah. Padahal dia ni penyembah Tuhan. Yang tak sembah tu orang kampung dia, kaum tu. Tengoklah betapa standard, betapa canggih Allah ajar kita untuk berdakwah. Jangan hamun orang. Kalau orang hamun kita tu biasa. Kalau kita pendakwah hamun orang, ini benda pelik. Benda pelik kan. Okey, semua ayat-ayat macam tu, kalau kita baca ayat 22, 23 sampai 24, ayat itu ialah ayat tentang laras bahasa yang para pendakwah perlu gunakan. Allah ajar kita dengan cerita tu. Okey, akhirnya sampai kita di hujung kelas kita hari ni. Saya tutup ayat ni Akhirnya dia pun kata inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku ni kalau macam tu aku akan jadi orang-orang yang sesat. Dan dia kata kat dia sesat pula, padahal yang sesat tu kaum dia. Inni idzal lafi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okey, cuma untuk menjelaskan supaya orang tak keliru apa yang dia cakap, last dia sebut apa? Dia sebut inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada pencipta kamu. Fasma'un, dengarlah kata-kata aku ni. Dengarlah kata-kata aku. Dengar. Dia tak suruh dia tak kata fattabi'un, ikutlah aku. Sebab yang kita perlu ikut siapa? Rasul. Yang kita perlu taat siapa? Allah. Tapi dia sebagai seorang pendakwah, dia tak kata inni amantu bi rabbikum fattabi'un, tak. Ikutlah aku, tak. Dia kata dengan cara inni amantu bi rabbikum fasma'un, dengarlah aku. Sebab dia sedar diri yang dia bukan rasul untuk diikuti. Rasul ni bahasa dia apa? Fattabi'uni. Apa maksud fattabi'uni?
Kan? Kalau kita semua sayangkan Allah, apa ayat dia? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Rasul ni dia ajak masyarakat ikut dia sebab dia yang wakil Tuhan. So Rasul ni diikuti. Fattabi'uni. Allah dia apa? Ditaati, disembah, ditaati. Masyarakat biasa yang bukan Rasul, bukan Tuhan, didengari. Jadi pendakwah ini dia sedar diri, dia tak mengangkat diri dia ke taraf yang lebih tinggi. Dia kata fasma'un, bukan fattabi'un, bukan fa'ati'un, tetapi fasma'un, dengarlah apa yang aku cakap ni. Kan dia pandai intonasi, dia pun pandai, dia tawaduk dan dia sedar diri, siapa diri dia sedar. Dia pun ajak orang dengar cakap dia, bukan ikut dia. Jadi ustaz kalau berdakwah jangan cipta followers. Jangan berniat benda-benda macam tu. Jangan nak suruh aku ni tengok followers aku, pengikut aku ramai daripada engkau. Ini semua musibah besar dalam agama kalau pendakwah ada sikap-sikap macam tu. Berapa orang yang dengar, berapa orang yang follow, ini semua anugerah yang tak payah kita tengok pun. Kalau Allah bagi, alhamdulillah. Tak ada pun, buang kerja kita. Buat apa nak tengok-tengok tu? Ada sebagian orang berdakwah kan, live kan, lagi dia tengok berapa ramai orang tengok. Wah, aku 100 orang, dia 50 orang, aku baik lagi. Kalau macam tu ustaz kerja dia, tengok live dia balik berapa orang view. Oh, musibah besar untuk agama. Jadi lelaki ni dia kata fasma'un, dengarlah cakap-cakap aku ni. Dengarlah apa yang aku cakap ni. Okey, tiba-tiba Allah kata apa? Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada lelaki ni, masuklah kau ke syurga Tuhan. Okey, ini penutup cerita yang saya nak sebut hari ini. Apa yang Tuhan mudahkan untuk lelaki ni? Cerita dia mati macam mana, Tuhan tak sebut. Cerita alam kubur dia macam mana, Tuhan tak sebut. Cerita dia bangkit pada hari akhirat macam mana, Tuhan tak sebut. Cerita dia dihisap macam mana pun Tuhan tak sebut. Cerita dia lalu titan sirat pun Tuhan tak sebut. Tiba-tiba Tuhan kata apa? Cerita dia dibunuh macam mana pun Tuhan tak sebut. Dalam cerita ni, Rasul ni, lelaki ni kan, dia dengan tiga-tiga Rasul tu semua dibunuh. Lelaki ni pun dibunuh. Orang kampung tu, orang tempat tu punya geram, kau ni yang lebih, dia pun kerap, dia rodok perut kawan tu mungkin, mati dia. Mati. Okay, kaedah orang penduduk tempat tu bunuh tak disebut. Cara dia mati, dia mengucap syahadah macam mana pun Tuhan tak sebut. Cara dalam kubur dia kena azab ke, dia diampunkan, Tuhan tak sebut. Dekat hari akhirat dia bangkitkan macam mana, Tuhan tak sebut. Mizan macam mana, sirat macam Tuhan tak sebut. Yang Tuhan sebut apa? Dikatakan kepada lelaki ini, udkhulil jannah, masuklah kau ke syurga Tuhan. Ringkas tak cerita dia? Ringkas. Kenapa Tuhan ringkaskan semua cerita tu? Kenapa? Kerana dia telah buat satu benda yang besar di sisi agama Tuhan, iaitu menyampaikan kebenaran beragama. Menyampaikan kebenaran beragama dengan laras yang baik dan tawaduk kepada Tuhan atas kebenaran yang Tuhan dah beri pada dia, ialah jalan pintas untuk nak skip macam-macam benda yang sukar setelah kita meninggal dunia. Bukti besar dia ialah Tuhan potong semua cerita, Tuhan terus sebut udkhulil jannah, masuklah engkau ke syurga Tuhan Jalla wa'ala. Banyak benda yang Tuhan skip ni. Kenapa Tuhan skip? Kerana dia buat kerja yang paling penting dalam agama. Kan? Soal nak peksa macam mana, soal exam macam mana, soal SPM macam mana, itu urusan kedua. Yang penting kita mesti berniat untuk jadi apa sekalipun mesti bantu agama Tuhan. Kalau itulah misi besar kita, Tuhan akan mudahkan semua hal-hal teknikal SPM, Tuhan akan mudahkan. Yang penting niat yang betul ialah untuk bantu agama tu Tuhan. Lelaki ni semua cerita Tuhan potong. Sampai cerita dia dibunuh pun Tuhan tak cerita. Terus lepas dia kata inni amantu birabbikum fasma'un, di antara ayat 25 dengan 26, di tengah-tengah itulah ada dia dibunuh. Antara Rasul dengan dia, siapa kena bunuh dulu? Dia kena bunuh dulu. Dia kena bunuh, dia mati dulu. Dalam riwayat cerita lain, Nabi SAW pernah menceritakan bahawa dia dibunuh dulu. Nama dia pun ada dalam riwayat Israiliyat, nama lelaki ni, walaupun tak disuruh oleh Allah untuk mengkaji, tapi ada nama tu ada lah. Orang manusia akan dapat tahu nama tu. Dia dibunuh dulu, baru 3 Rasul tu dibunuh. Sampailah dia ni, Tuhan ringkas cerita, Allah kata masuklah kau ke syurga. Lelaki ni ialah sesatunya lelaki yang dah masuk syurga pun, dah ada kat pintu syurga pun, tetap berdakwah lagi kepada orang kampung dia. Kepada kaum dia. Dia still berdakwah pada kaum dia. Dengan cara-cara yang dia buat. Ni sesatunya lelaki yang masih lagi berdakwah setelah dia mati. Ni lelaki tu. Apa cara yang dia buat? Cuba baca ayat.
Tu qala, berkata lelaki setelah Allah kata masuklah kau ke syurga. Tuhan dah potong semua cerita dia, scene semua dah cut. Ni cerita kau, masuklah ke pintu syurga ni. Kerana dakwah, kebenaran dakwah yang dia buat. Jadi bila sampai kat pintu syurga, dia nampak pintu syurga Tuhan, dia kata, ya Allah, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah bagus kalau kaum aku tahu apa yang berlaku sekarang ni. Kena bunuh kau. Kalau ikutkan sekarang ni, apa yang kita kena buat? Ya Allah, kau hantar azab kat dia orang bunuh aku tu. Sekarang kau masuk syurga dah, kau padan muka dia orang. Patut macam tu kan? Tapi apa lelaki ni kata? Allah, kan bagus kalau kaum aku tahu nasib aku sekarang ni. Jadi Allah nak bagi dakwah ni sampai dengan harapan dia tu, dakwah tu sampai, Allah makamkan cerita di dalam Quran. Ayat kalimah dia tu Allah rakam dalam Quran supaya kita melihat betapa salehnya lelaki yang Tuhan pilih untuk masuk syurga Tuhan, mungkin tanpa hisap, kerana dia skip banyak cerita ni. Mudah laluan dia pergi masuk ke pintu syurga tu, syurga Tuhan. Pengajaran yang besar pada ayat ujung ni ialah kita pendakwah jangan simpan dendam dengan orang yang mungkin memusuhi kita. Jangan simpan dendam. Kalau orang hamun kita, orang benci dengan dakwah kita kan, perlu ke kita komen balik? Tak payahlah. Ini kan kerja orang agama lah. Tak payah. Nak balas komen, nak duduk depan laptop, depan handphone, nak tengok apa dia komen. Balas balik. Bukan kerja kita. Tak payah. Mungkin kita darah muda kan, rasa macam nak marah, nak balas, nak berhujah ilmiah kan. Betul lah hujah ilmiah tu, tapi pastikan tempat yang betul lah. Kalau kat Facebook ni semua orang baca kan, macam-macam bergaduh nampak. Walaupun yang ilmiah macam bergaduh nampak. Tak payahlah. Tak payah. Kalau lelaki ni dia ajar kita macam ni, dia ajar kita dah mati tu pun dia ajar kita tak simpan dendam pada orang yang pernah marah kita, walaupun orang yang kita nak cakap tu orang yang turut dimurkai Tuhan, tetapi dia kata ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah bagus ya Allah kalau kaum aku tahu perkara yang dah berlaku sekarang ni ya Allah, dengan sebab kau ampunkan aku, wa ja'alani minal mukramin. Dia berdakwah tapi Allah ampunkan dia, apa yang dosa yang dia buat? Yang tu cerita lain lah, nanti kita akan cerita kalau sempat insya-Allah kan. Tapi lelaki ni dia masuk ke syurga Tuhan dalam keadaan pantas. Tuhan skip semua benda, macam-macam benda. Allah nak buktikan bahawa para pendakwah yang ikhlas, yang mukhlisin mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan Jalla wa'ala. So semua para pekerja jual space ke apa nama office ni kan, buat kerja kat jual space ke dekat mana-mana tempat ke, kerja tu nombor 2. Yang penting kita pastikan kerja baik yang kita buat ni ialah untuk untuk memudahkan kerja-kerja kebaikan demi agama Tuhan. Semua kerja yang baik ialah kerja agama. Walaupun dia kerja mungkin dekat NASA sekalipun. Walaupun dia kerja kat Ajwa Space sekalipun kan. Space juga. Apa benda sekalipun. Tapi kerja yang baik ialah kerja untuk mengangkat agama Tuhan. Bekerjalah dengan cara yang betul. Pancaklah tepat pada waktu. Berdoalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua orang yang dipermudahkan urusan kematian, sampai seolah-olah mati je sampai depan pintu syurga dah macam lelaki ni, sebab dia mengangkat tinggi kerja dakwah agama Tuhan Jalla wa ala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, semoga jumpa lagi insya-Allah. Saya doakan yang terbaik untuk semua. Okey, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman wa hikmah fahimna fa fahamnaha Sulaiman kullan ataina hukman wa ilma wasakharna ma'a Daud jabal sabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallahu minkum.